Maulud. Hiasilah peribadi kami dengan peribadi Rasulullah. Cantikkanlah akhlak kami dengan akhlak Rasulullah. Bugarkanlah fikiran kami dengan fikrah Rasulullah. Elokkanlah tutur kata kami dengan tutur sopan Rasulullah. Jambahkanlah sifat kami dengan tawadu' Rasulullah. Tingkatkanlah amal kami dengan wara' Rasulullah. Iringkanlah pekerjaan kami dengan amanah Rasulullah. Cerdaskanlah minda kami dengan fatanah Rasulullah. Pasakkanlah hati kami dengan sabar Rasulullah. Kukuhkanlah iman kami dengan takwa Rasulullah. Bantulah kami dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita buat sambutan setiap tahun ya. Dan Nabi kita Rasulullah bukanlah kita ingat hanya pada sambutan Maulid Rasul saja. Ya, setiap masa kita perlu amalkan apa saja ajaran sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi. Ya, sepatutnya begitu. Ya. Jadi saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada jawatankuasa sambutan Maulid Rasul peringkat sekolah kita kerana dapat merancang dan melaksanakan majlis kita pada hari ini. Dan juga tahniah pada murid-murid nanti yang telah pun menyertai pertandingan atau aktiviti yang telah diadakan sepanjang menyambut Maulid Rasul ini ya, aktiviti yang telah diadakan sebelum ini. Jadi dan nanti insyaAllah ya, kita akan dengarkan lagi ya, tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz berkaitan dengan sirah Rasul kita. Dan saya minta kamu dengar, faham, hayati dan amalkan ya? Boleh ke tidak? Boleh ya, okey. Jadi itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberi seluruh penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, berzikirlah dengan segala penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubah walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati rindukan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terimalah dia ibarat ziarah. Insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Rawdatul Jannah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rindunya daku kepada bumi Madinah,
Muhammad. Paling banyak disebut di atas dunia ini, iaitu nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana? 1, 2, angkat tangan, jangan jawab. Haji, panjang sangatlah Ustaz bagi jawapan. Hari-hari kamu dengar ketika azan dilaungkan. Ketika azan dilaungkan, ada tak nama Nabi kita? Pada lafaz apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Azan akan sambung menyambung seluruh dunia, tak pernah henti. Betul tak? Azan kita dekat Malaysia tak sama dengan azan kita dekat Palestin. Betul? Azan dekat Palestin takkan sama dengan Afrika. Betul? Maka saling sambung menyambung. Maka nama Nabi kita itu adalah nama yang paling banyak disebut di atas dunia ini. Okey, untuk memahamkan kepada kita betapa pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Okey, duduk elok, sallu ala Nabi. Okey, yang kedua, pentingnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bagi faham pada kita. Apabila seseorang itu dia nak masuk Islam, maka apa perkara pertama yang dia kena buat? Mengucap 2 kalimah syahadah. Betul? Okay, jika ustaz ucap asyhadu an la ilaha illallah, dah sah ke Islam ustaz? Sah dah Islam? Kenapa belum? Ada kalimah yang kedua, apa dia? Wa asyhadu anna. Boleh tak kalau kita ganti perkataan wa asyhadu anna tu Ibrahim Rasulullah? Boleh? Macam mana tak boleh? Nabi Ibrahim kan Nabi. Boleh tak tukar dengan Nabi Isa? Boleh? Rasulullah boleh? Boleh ke tak? Bahkan bubuhlah 24 nama Nabi dan Rasul di situ sekali. Allah Ta'ala nyatakan berfirman, ana basyarum mislukum. Dan Nabi daripada sudut bermaksud aku manusia sepertimu. Nabi ini bangsanya manusia. Tetapi bila disebut ayat selepas daripada itu yuha, akan tetapi aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat titik penting ni. Apabila kita nak membicarakan tentang Nabi dan memahamkan Nabi dalam kehidupan kita, Nabi ni bangsanya sahaja manusia. Okey, aku manusia seperti kamu daripada sudut bangsa. Nabi bukan malaikat dan Nabi bukan jin. Bangsa Nabi manusia. Tetapi Nabi bukan aku manusia sama macam kamu. Okey, jangan sesekali memahamkan kepada kita Nabi ni pun sama macam kita. Itu sebab hari ni banyak ucapan-ucapan yang tidak beradab kepada Nabi. Contoh apa? Dia kata alah Nabi pun lupa, alah Nabi pun silap. Yang dia tu kaki silap, yang kaki lupa, yang dia nak sadar ke Nabi macam apa? Ini adalah di antara percakapan tidak beradab dengan Nabi SAW. Okey, Nabi manusia, tetapi Nabi bukan manusia biasa. Siapa dia Nabi? Nabi bukan manusia biasa, tetapi Nabi adalah manusia luar biasa. Setuju tak setuju? Biasa dengar tak Nabi manusia luar biasa? Biasa dengar? Kamu selalu dengar Iron Man, betul? Superman, semua tahyul buruk mereka. Okey, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meletakkan kemuliaan dan kelebihan kepada kekasihnya bukan sekadar daripada sudut akhlak. Tadi dah dengar Musa baca hadis, kata Nabi innama bu'ithta liutammi makarimal akhlak. Di antara salah satu aku diutuskan ialah kerana untuk menyempurnakan akhlak manusia. Cuma nak bagi faham pada kamu, sallu ala Nabi.
Okey, itu sebab bila kita kata Nabi pun yang melihat auratku. Luar biasa tak luar biasa? Luar biasa ke tak? Waktu kita lahir, ada tak orang tengok aurat kita? Keluar-keluar pakai baju? Siapa lahir keluar-keluar pakai baju? Waktu kita lahir, ada tak orang tengok aurat kita? Siapa tengok aurat kita? Doktor lagi? Nah, banyak mana orang ada kat situ, semua tengok aurat kita. Betul? Tapi Nabi dilahirkan dalam keadaan Nabi kata, aku dilahirkan dan tidak ada seorang pun yang melihat auratku. Luar biasa ke tak? Nabi faham. Nak beritahu luar biasanya Nabi. Maka tu sebab kalau kita baca, ditulis oleh para ulama, Nabi ni zahir dia ada lebih kurang dalam 40 kelebihan luar biasa Nabi SAW. Pertama, Nabi daripada sudut hidupnya Nabi SAW, Nabi semasa hidupnya, Nabi tidak pernah dihinggapi oleh seekor lalat sekalipun. Kita lalat burung kita, betul? Nabi lalat tak pernah hinggap pada tubuh badan Nabi, walaupun seekor sepanjang hidup Nabi. Yang kedua, dengar elok, Nabi, peluh Nabi lebih wangi daripada mis. Tahu bauan? Tahu peluh? Siapa tak tahu peluh? Peluh ni wangi ke busuk? Tapi Allah Ta'ala jadikan kemuliaan kepada kekasihnya, peluh Nabi lebih wangi daripada mis. Yang ketiga, Nabi sebut sesungguhnya pandangan hadapan dan belakangku sama. Kita kalau tengok depan, belakang nampak tak? Kita kadang-kadang depan mata pun tak nampak, betul? Maka kelebihan Nabi, Nabi sebut ke sahabat ketika menyuruh sahabat untuk membetulkan saf, Nabi kata betulkan saf, sesungguhnya pandangan hadapanku dan belakangku sama. Yang ketiga, kelebihan Nabi SAW, seorang Rasul Allah Ta'ala bagi kekuatan 40 orang lelaki. Tetapi Nabi kita, Allah Ta'ala bagi satu kekuatan yang ada kepada Rasul SAW menyamai 40 orang Rasul. Berapa kali ganda kekuatan? Kuat tidak Nabi kita? Kuat. Itu sebab baca sirah kena baca elok-elok. Cikgu-cikgu, mak-mak, ayah-ayah bila cerita tentang Nabi, cerita elok-elok. Jangan cerita macam Pak Pandai dengan Mak Mandai. Bila anak kita nak rasa hebat tentang Nabi? Cerita Nabi dengan roh dia. Nabi bukan lemah, Nabi kuat. Itu sebab kita banyak yang kita dimomokkan Nabi ni nampak macam takut, macam tak. Nabi mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Itu sebab Nabi terlibat hampir lebih daripada 20 peperangan, betul? Dalam peperangan yang mati di pedang Nabi SAW berapa orang? Berapa orang? Seorang, bagus. Ustaz Zazami, hadiah pertama. Okey. Bangun. Ambil hadiah dekat Ustaz Zazami. Okey. Okey. Jadi dalam hampir 20 peperangan, seorang yang terbunuh di pedang Nabi itu pun bukan serta-merta ya. Dia balik takut. Daripada sifat ketakutan tadi menyebabkan dia mati. Maka nak menunjukkan Nabi ni kuat. Ketika peristiwa sebelum Sayyidina Umar memeluk Islam, Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam terkenal dengan sifat apa? Sayyidina Umar ni garang ke tak? Garang. Sayyidina Umar ni dalam sejarah kita baca, dia punya gesek kasut pun orang takut dah. Betul? Tahu gesek kasut? Bunyi kasut, orang tahu dah ni Sayyidina Umar. Tu hebatnya Sayyidina Umar. Ketika dia cari Nabi, ketika Nabi berada di rumah Sayyidina Abi Al-Arqam, sahabat kata, ya Rasulullah, sudah dah Sayyidina Umar cari kita. Kata Nabi, biar aku yang buka pintu. Apa yang Nabi buat? Nabi cekak Sayyidina Umar, angkat dua kaki tu, angkat. Kuat ke lemah Nabi? Cuma kita nampak kadang-kadang dalam sirah banyak dinampakkan seolah macam tak nampak kekuatan Nabi. Tapi sebenarnya hakikat Nabi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Okey, lagi apa kelebihan Nabi SAW? Nabi tidak memiliki bayang. Di antara keistimewaan Nabi, Nabi tidak memiliki bayang. Kita ada bayang tak? Kalau kita baca dalam sirah sejarah selalu disebut bahawa Nabi sentiasa dinaungi oleh apa?
Awan. Okey, tak apalah. Kalau siap, kalau malam. Ada lagi awan? Okey. Itu sebab kita baca dalam berjanji, kita selalu ada baca perkataan anta syamsun, anta bad, engkaulah matahari dan engkaulah bulan. Betul? Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Maka disifatkan di antara sifat yang ada kepada Nabi, kalau cahaya itu halus, sifat yang ada pada Nabi lebih halus daripada cahaya. Mana bukti? Mana bukti? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Berapa kelajuan Buraq? Kelajuan Buraq, kelajuan biasa ke kelajuan cahaya? Cahaya. Kalau kita yang naik kelajuan selaju tu, apa yang akan jadi pada kita? Belajar sains betul. Kita naik laju, kelajuan dia sampai tahap laju macam tu. Agak-agak apa jadi? Korang tengok Formula 1, kereta Formula 1 race, kereta race mana tengok? Macam mana pemandu dia, pakaian pemandu dia? Pakai baju pagoda, pakai singlet. Dia pakai apa? Dia pakai suit kulit betul. Dia pakai ada sarung kepala betul. Lagi dia pakai topi betul. Kenapa dia pakai tu? Sebab kelajuan tu untuk menampung kelajuan yang ada. Kalau dia tak pakai topi, dengan kepala-kepala dia tercabut. Betul? Baru 400 ataupun 350 km. Bayangkan kelajuan Buraq, kelajuan cahaya. Kalau kita biasa naik, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi Nabi naik, ada tak? Tak memberi kesan kepada Nabi tentang kelajuan tersebut. Okey, lagi di antara kelebihan Nabi SAW, para Nabi dan para Rasul, Allah Ta'ala berikan kelebihan. Di antaranya, apabila mereka memijak benda yang keras akan meninggalkan bekas, dan apabila mereka pijak benda yang lembut tidak memberi bekas. Itu di antara keistimewaan kesemua Rasul, terutamanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya para Nabi ini, kalau dia pijak tempat keras, ada kesan tempat kaki dia. Kita kalau pijak ada kesan? Tak ada. Tak ada. Tidak akan memberi bekas kepada tempat yang kita pijak. Okey. Semua benda-benda penzahiran ini untuk menunjukkan kepada kita tentang betapa hebatnya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu sebab kalau kita lihat di antara perkara utama yang perlu kita faham sebagai kita mengaku orang yang beriman, di antara syarat sempurnanya iman kita ialah dengan mencintai Nabi SAW. Itu sebab dalam hadis yang selalu kamu dengar dalam ceramah-ceramah, apa Nabi sebut? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu, hatta akuna, sehinggalah kamu kasih kepada aku melebihi walidihi wa walidihi, ibu bapanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Jadi maknanya kita kena letak sungguh-sungguh bila sebut sayang ke Nabi, bukan dekat mulut, tapi sayang sungguh-sungguh yang lahir daripada perasaan sebagai umat kepada Nabi. Maka sayang Nabi ni kena letak sayang sungguh-sungguh, melebihi daripada kita sayang kepada mak dan ayah kita. Kenapa? Kerana Nabi yang mengajar kita begitu. Itu sebab nak sempurna iman kita, kita kena cari jalan macam mana nak sayang ke Nabi sampai tahap lebih daripada segala-galanya. Ada syarat untuk sempurna iman. Maka itu sebab kalau kita tengok di alam sejarah, banyak manusia yang tak pernah hidup zaman Nabi, tetapi sifat sayangnya mereka kepada Nabi seolah-olah mereka pernah hidup bersama dengan Nabi. Nak dengar cerita? Contoh kisah Imam Malik radhiyallahu anhu. Siapa Imam Malik? Siapa dapat jawab? Imam Malik radhiyallahu anhu. Siapa dia Imam Malik? Pernah dengar nama Imam Malik? Tak pernah dengar? Pernah dengar nama Imam Syafi'i? Pernah dengar nama Imam Syafi'i? Siapa dia Imam Malik? Mana? Siapa jawab? Tu. Duduk. Imam Malik RM5. Imam Malik. Tu dia Nabi, apa Nabi Ha jawab. Ya betul Nabi Ha.
Kalau Nabi Ha jawab, Ustaz bagi RM10 Nabi Ha. Ada? Untuk lambat sangat. Imam Malik adalah guru kepada imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik tidak pernah hidup di zaman Nabi SAW, tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi dalam sejarah menceritakan bagaimana Imam Malik disayang pada Nabi. Sewaktu Imam Malik dia menetap di Madinah, Imam Malik pernah ditanya oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam guru besar, maka ada orang bagi hadiah kepada dia. Apa hadiah dia? Seekor kuda putih. Tahu kuda putih? Bukan kuda kepang. Okey, kuda tu kuda yang orang buat tu pertandingan lumba tu yang dalam TV tu, dekat apa? Nama? Yang lompat pagar tu. Kuda tu harga dia sama macam kereta Mercedes tu. Okey. Ketika diberikan kepada Imam Malik, maka Imam Malik bagi Imam Syafi'i pegang. Jadi Imam Syafi'i kata, kenapa tu guru tak naik? Apa jawab Imam Malik? Kata Imam Malik, mana mungkin untuk aku menaiki sebarang kenderaan berkuku ataupun beralas kaki sepanjang aku duduk di Madinah, kerana di dalam bumi Madinah ini terkandung jasad Nabi SAW. Itu sebab kata ulama, Imam Malik sepanjang duduk di bumi Madinah tidak pernah memakai sebarang alas kaki. Tak, dia tak pernah pakai slipper pun. Dia berkaki ayam dan tidak pernah menaiki sebarang kenderaan sepanjang hidup di bumi Madinah. Kenapa? Kerana tak sanggup nak pijak bumi Madinah dengan beralas kaki dan dengan kenderaan berkuku. Kenapa? Kerana sayang kepada Nabi SAW. Jadi nak cerita pada kita apa? Walaupun tak pernah tengok, bukan menjadi syarat tengok untuk cerita Nabi. Kalau tengok, Abu Jahal pun tengok Nabi betul. Tapi Abu Jahal cinta Nabi tak? Abu Jahal tengok Nabi, hari-hari tengok Nabi, tapi dia musuh kepada Nabi. Okey? Jadi nak tunjukkan pada kita banyak lagi kisah. Ada satu kisah lain dalam kitab. Nabi Muhammad adalah Nabi kita, suri tauladan panutan bagi kita. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah, Nabi Muhammad wafatnya di Madinah. Ayah Nabi Said Abdullah namanya, ibunya Saidah Aminah namanya, umur 2 bulan di rahim ibunya, ayahnya telah wafat meninggalkannya. Setelah disusui ibu Aminah, lalu disusui Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi 6 tahun umurnya, ibunya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, sangat menyayanginya. Saat Nabi 8 tahun umurnya, kakeknya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang selalu membelanya. Saat Nabi 9 tahun umurnya, belajar berdagang bersama pamannya. Umur 25 dilamar Khadijah, bangsawan dan dermawan, juga solihah. Saat Nabi umur 35 telah mampu mempersatukan kaumnya. Al-Amin sebagai gelar pertamanya, gelar yang diberikan oleh kaumnya. Ketika 40 tahun umurnya, Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika 50 tahun umurnya, istrinya Khadijah pun meninggalkannya. Kemudian Abu Thalib sang pamannya juga menyusul wafat meninggalkannya.
Masjidil Haram di tanah Mekah menuju Masjidil Aqsa penuh berkah. Kemudian